Pasar Siti Khadijah, Kota Baru. Yang ni pulut pagi. Ini favourite KL lah. Ada nasi daging. Ya saya. Kat sini pun ada tape ataupun tapai. Yang ni pun best juga. Kalau datang Kelantan, kau pergi kat pasar, boleh cari benda ni. How much is this? RM2 ha? RM2. Jadi Mak Saleh kita. Oh, gemuk-gemuk Cik Mek dia panah-panah lagi. So kalau korang datang Pasar Siti Khadijah, macam ni lah dia punya kemeriahan waktu pagi. Okay? Makanan banyak jual kat sini. Ni geng-geng daripada KL kecil lagi berniaga kat pasar. Rindu gawe lama kita. Siap tak? Oh, siap ada harga member. Wow. Jangan main-main weh. Pasar Siti Khadijah ada membership. Kalau nak cari kedai kat Nai, dia ada tiang Liverpool kat sini. Jom ambil gambar. Kakak, mai kakak. Mau je tengok saya mana? Ada TikTok. Ada TikTok. Oh, Gana dia ambil gambar. Bawa keluar tengok. Aici nak tengok apa benda. Ya Allah, awak nak buat apa dengan benda ni? Ni Alisa-nya. Dan tembak monyet. Jangan. Gapo Cik Mek? Ni Cik Mek. Kak nak posing kuih-kuih dia. Mari kita posing kuih-kuih. So ni nasi tupe. Dalam ni ada iti ke apa? Udang? Udang dengan ikan. Udang ikan ada dalam ni lah. Tunjuk sikit beli ke apa? Oh, ada ladu sulah ke apa semua ni. Boleh masak sedap ni. Yang ni pula entok. Tak adalah orang panggil etok. Yang ni etok ada dua flavor lah. Yang pedas dengan yang biasa punya. Okey, yang ni pula bahagian barang basah. Sayur mayu semua kat sini lah. Yang mana nak beli budu boleh datang. Macam-macam jenis budu ada. Tapi yang famous yang ni lah budu Cak Tere ni. Weh, lamanya aku tak jumpa jambu yang zaman-zaman dulu yang pokok kecil-kecil macam ni. Ya Allah, sedapnya. Yang ni kulak sisir. How much? Ni. RM10. RM10. Wah, RM10. Jangan main-main tau. Pasal Siti Khadijah semua boleh speaking kat sini. Okey, yang ni pula bahagian ikan, ayam and also daging. Ni memang licin sikit, kena careful sikit kat sini lah. Ni goreng kunyit sedap ni. John, main teka-teki. Ni ikan apa, John? Kelisa? Oh, Kelisa tu kereta, John. Pro 2 punya. Ni lah ikan glamour. Buat ke apa? Ikan bekok ikan bekok. So kalau ikan glamour ni lah. Weh, comelnya bawah dia. Fresh lagi bawah mah dia. So boleh nampak kemeriahan kat sini. Pakcik, makcik semua meriah berniaga kat sini. Ni tengah siang ikan dulu kat sini. Abedi, senyum Abedi. Semak Abedi kita. Wah, this ketam is so alive, Ryan. Don't run, Ryan. Don't run. Oh, hidup lagi ikan. Gelepar dari dodeng lagi, Nampak tu? Weh lah. Allah. John, macam kau, John. Duk menggendik-gendik macam tu, macam kau, John. So, siapa nak cari ikan, boleh datang kat sini lah. Macam jenis ikan ada. Air daging pun ada sebelah satu lagi. Dia kata saya ketua pengawal dia dulu. Saya ketua pengawal awak ke dulu? Dia kata KA ketua pengawal dia dulu. Dia junior saya setahun. Ni yang bahagian tengah renovate. Belum siap lagi. Nanti siap Abang Misai datang ni lah. Datang rasmi jangan main-main Weh, berangi sejuknya. Nak interview gawe kita Sambar tak ada kak weh. Iyo. Aku nak beli ni lah. This is my favourite. KA suka gila makan benda ni. Buka dalam TikTok KA. Nak tengok, nak belajar buat kek pisang. Bukan. Bergedil. Bergedil. Masya Allah, tak ingat. Tahu bilo dah bergedil tu. Kat sendiri ni. Siap ada muka dia comel situ. Yang ni pula bahagian zone Medan Selera. Medan Selera ni gula-gula laut Kelantan ada berlaku sini ni. Ni air legend ni. KA growing up memang akan minum air ni. Sedap gila air ni. Ni Pak Cik jual ke apa Pak Cik? Dia jual apel lambu ni. Apel lambu, apam telur. Orang panggil apam telur. Apel telur. Wah. Jadi kalau korang nak datang kedai Pokne, datang kat sini. Kat depan Pasar Siti Khadijah. Yang area-area buah kat tepi. Tunjuklah kat sini kemen. Saya buat jadi. Panas-panas lagi. So dia akan tergulung macam ni. Tapi nak senang makan, aku ambil je satu bite terus. Settle. Rasa dia macam simple pancake kampung. Ada telur and balance dengan kelapa yang ada masing-masing sikit kat dalam. Dap.